Dia kata bab ma yakfi minal ma'i fi ghusli wal wudu. Bab apa yang cukup daripada air pada mandi dan juga wudu. Berapa banyakkah air yang perlu dipakai untuk kita mandi, untuk kita wudu. Ini sebenarnya kalau ikut pada Malaysia tak pernah lulus. Orang Malaysia kita mandi ke wudu ke mesti air banyak. Sedangkan ikut kepada hadis yang kita tengah baca ni, sebenarnya mandi dan wuduk tadi adalah sedikit saja air yang dipakai. Baik. Salasa wa tis'in wa mi'ah 163 Bukhari dan Muslim, Isnin wa khamsin, khamsa wa ishrin wa thalathmi'ah 325. An Anasin radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata kanan nabiyyu, dahulunya Nabi, once Nabi SAW, yatawaddau bil muddi, baginda akan berwuduk dengan mud. Mud ni satu huluran air, satu huluran tangan. Macam ketika kita ambil untuk makan orang yang miskin kan, satu cupak satu ni, satu cupak. Bila kita bayar zakat, kita bayar dengan sok. Sok tu 4 kali ni. 4 ni satu sok. Sok tu kalau kita panggil gantang dia actually macam dalam 240 gram. 240 gram. Tapi dia orang kena bundakan dia 250. So kita bayar zakat biasa 2.5 kilo. Sebenarnya satu ni dalam 600 gram. So maksud dia kalau kita ikutkan 600 gram, kalau air pun 600 ml cukup sebenarnya kita wuduk. Macam air dalam Izzat punya bekas tu. Tu banyak tu cukup dah sebenarnya. Sebab itulah banyak tu. Dia kata Nabi dahulu wuduk dengan satu mud. Wa yaghtasilu bis-sa', dan Nabi mandi dengan sa'. Ila khamsati amdad, sa' 4 mud hingga ke 5 mud. Mana 4 ke 5 mud. Itu cara Nabi mandi. Jadi saya ulang balik, orang Malaysia tak pernah buat. Dia benda macam ni kan, kalau contoh macam kaedah mandi atau wuduk ni tadi, kena try buat baru kita faham. Kita nampak bayangan tapi tak gerti lagi. Sebab kadang basic dia kadang simple tadi, macam kes air tadi kan. Kita bayangkan air tu kena melimpah ruah baru cukup untuk wuduk. Baru cukup untuk wuduk. Baru dia ada seorang kawan kita, dia kata dia pergi mana entah, ada brother tu, mu'alaf, pergi wuduk dekat tepi kolah. Dia ambil air daripada kolah tu, dia letak dalam gayung. Dia ambil air daripada gayung tadi untuk dia wuduk. Pakcik-pakcik tempat tu marah. Mana cukup ni? Tak boleh lah, tak sah. Lepas tu dia jahat kan. Dia Melayu, kawan tu bukan Melayu. So dia ambil, dia buat pula depan pakcik-pakcik tu. Lepas tu pakcik tu diam je. Dia cerita balik lah macam apa yang jadi. Kadang-kadang orang Melayu kita ni tak faham. Nabi wuduk dengan air banyak ni je. As much as this is enough untuk wuduk. 4 kali ini cukup untuk mandi. Atau 5 kali. 5 mud ataupun 4 mud cukup untuk mandi. Ini realiti dia sebenarnya banyak. Memang ada salah seorang tabi'in tu, dia cakap dengan sahabat Nabi, dia kata, tapi rambut aku banyak. Rambut aku lebat. Lepas tu sahabat Nabi kata, ia dahulu cukup. Yang aku sebut ni cukup untuk orang yang lebih bagus, lebih banyak rambut banding kau. Itu siapa? Nabi SAW. Cukup untuk Nabi, tak cukup untuk kita. Kenapa? So realiti dia macam kadang-kadang kita, masyarakat kita macam dalam tajuk ni, problem utama dia ada masalah lafaz air mustakmal. Air pada badan kita jatuh dalam bekas tu, air dalam bekas tu dia telah berubah. It's become tak sah, tak valid lagi untuk mengangkat najis. Sedangkan sebenarnya bila kita tengok Nabi wuduk, Nabi celup telangan dalam bekas, kan tak ada masalah. Cedok bawa keluar, cedok bawa keluar, cedok bawa keluar. Dan ratakan. Lepas tu air tu selagi boleh mengalir, ratakan, sah lah. Lepas tu saya kata 4 mud boleh mandi, wajib. Kalau air macam botol mineral tu kan, 1.5 liter tu, dah boleh dah. Cukup dah sebenarnya. Cukup dah untuk kita sebenarnya mandi. Tapi saya ulang balik, oleh kerana masyarakat kita ni tak biasa, dia akan start, dia macam tak sah lah, apalah sebagainya. Dan dia bukan masalah, ini bukan masalah kerana apa? Air tak cukup. Sebab kita ulang, Nabi SAW, dia boleh banyakkan air sedikit. He can put his hand inside a vase or any cawan dan sebagainya, dia air membuat-buat. 100 people akan kutip air tersebut. Nabi boleh banyakkan air sedikit.
Tapi realiti dia perbuatan Nabi tadi untuk bagi tahu manakah kadar yang cukup dalam agama. Ya, tak perlu kita pening kepala kenapa tak cukup-cukup lagi. Pasal sebab kita ni terlampau terikat dengan tradisi. Lalu kita lupa sebenarnya dalam agama ni tradisi tak mengantasi agama. Tradisi kita yang kita biasa tadi, agama lah ukuran dia. Kalau agama kata okey, dia nak okey. Kalau tidak, dia tak sah. Takkan jadi bagus. Sebab tu bila Sa'ad bin Abi Waqqas dia wuduk dan Nabi nampak dia wuduk dengan berlebihan. Lepas tu Nabi kata, ya Sa'ad, ma hadha saraf. Wahai Sa'ad, apa bazir ni? Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, afil wudu'i saraf. Takkan dalam wuduk ada bazir? Nabi kata, na'am, ya. Wa in kunta ala nahrin jarin. Sekalipun kau berada seperti tepi sungai yang mengalir. Mana ini tepi sungai mengalir. Kau ambil macam ni pun ada pembaziran. Sebelah ni sungai mengalir. Running river. Tapi kita ambil wuduk cara tersebut, Nabi tegur. Nabi kata bukan, tak boleh. Sebab tu dari situ kita faham bahawa konteks pengambilan air wuduk ni tadi sebenarnya kita kat Malaysia ni dah rosak. Kebanyakan kita dah rosak kaedah. Kita banyak assumption. Sebelah sekali wuduk tu sah, mudah, menjadi sukar dan payah. Hatta macam kes nak pakai stokin. Kalau kita kata pergi dalam flight kan, kita dah buang air sebagainya, kita nak wuduk. Sebenarnya kita payah basuh kaki kita, angkat sampai dan sink. Kita boleh je basahkan tangan kita dan sapu di atas sarung kaki kita. Tapi oleh kerana kita still on going dalam bayangan lama yang kita ada. Kena melimpah ruah, kena menjejeh air, basah satu rumah, baru suci. Kalau tak basah satu rumah, tak cukup suci. Kalau tak basah satu rumah, tak cukup suci. Ini kegagalan sebenarnya. Okay. Wa fi riwayat yang lain, yaghtasilu bi khamsi makakik. Baginda mandi dengan 5 makakik. 5 makakik. Makakik ni dia kata dia maksudkan, dia kata mud. Sama maksud dengan mud. Al-makuk di sini adalah mud. Sebab dalam satu riwayat yang lain, Nabi berwuduk dengan satu mud. Nabi mandi dengan 4, satu sak sehingga 5 mud. Mana 4 ke 5 mud cukup untuk mandi wajib. Tapi kita kata kat sini, jadi makuk tu adalah maksud yang sama dengan mud. Okay. Dia kata kat sini, wa yatadau bi makuk, dan baginda wuduk dengan 1 makuk. Dia 5 makuk untuk mandi, 1 makuk untuk wuduk. Ini mud lah. Mud ni 1 huluran tangan. Whenever kita ambil beras kan, 1 huluran tangan penuh, itu kadar dia. That is the equivalent. Sebab tu diorang sebenarnya ada cupak. Nama cupak ni dikeluarkan oleh kerajaan. Kita ingat tak dulu cerita apa? Piramli. Apa? Ali Baba Bujang Lapuk. Kan bila dia cari apa? Bekas. Nak cupak tu. Nak kira berapa duit yang dia ada. Pinjam dekat orang kaya. Cupak ni biasanya dikeluarkan oleh kerajaan. Dan kisah Nabi Yusuf sama juga. Nafkidu suwa'al malik. Kami kehilangan cupak raja. Cupak raja tu hilang. Dia nak bagi orang makanan, pakai cupak. Cedok. Dia pakai apa, measurement. Bekas. Dia bukan weighing. Dia tak pakai mizan. Dia pakai kail. Kail ni dengan sukatan. Kalau kita pergi negara-negara Arab, sampai sekarang masih lagi ada dipakai lah. Kami di Yaman dulu, dia tanya nak beli berapa. Kalau kita kilo, dia pakai timbang. Kalau kita kata nak pakai ni sak, dia cedok pakai bekas tu. Tapi perangai tu kan lain. Bila kita beli dengan diorang tu, dia cedok tu penuh kan, dia tabur lagi atas tu sebelum letak dalam plastik kita. Kita ni kalau tu kata tu bagi rata, ni habuan awak dia. Diorang kat sana, diorang tambah lagi. Di sini lah bagi diorang lebih memberi, dia terlepas sebarang kesalahan. Salah mengurangkan timbangan dan dia termasuk dalam mutaffifin. Kan kita dalam surah mutaffifin, orang yang dikatakan wailul lil mutaffifin, kecelakaanlah bagi orang yang meringan-ringankan timbangan. Allazi idza talu 'alan nasi yastawfu, dia sukat ke atas orang ramai, dia cukupkan. Kalau dia sukat barang dia untuk daripada orang ramai, dia nak barang dia cukupkan, mesti cukup. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yusir, kalau dia sukat untuk orang atau timbang untuk orang, dia akan kurangkan. Dia takut sangat. Kita kadang Malaysia tak takut kan. Saya ingat dulu ada KPD dan KK check
kilo-kilo timbang, dia letak barang banyak. Peniaga tu salah. Dia punya timbangan tak betul. Ni realiti dalam masyarakat. Saya tak takut. Sekarang benda ni Allah Ta'ala akan tuntut dari akhirat nanti. Okay? Baik. 94 Bukhari Muslim 320 An Abi Salamata bin Abdurrahman qala, daripada Abu Salamah bin Abdurrahman qala, beliau berkata, dakhaltu ala Aisyata wa ana wa akhuha fir radhaati min radhaati. Telah masuk aku kepada Aisyah, masuk aku kepada Aisyah, aku menemui Aisyah, aku dan saudaranya daripada penyusuan. Okey, dia kat sini kau tak silap saya, dia ni kau tak Abdul Rahman bin Abu Bakar, tak silap. Kau tak silap, dia ni adalah anak saudara Aisyah daripada dia punya adik-beradik Abdul Rahman bin Abu Bakar. Kau tak silap saya, sekejap, saya check balik. Oh kan, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, anak kepada Abdurrahman bin Auf, anak Abdurrahman bin Auf. Okay? Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Bin Auf seorang sahabat Nabi SAW. Okay, dia kata wa akhuha minar radhaati, dan saudara dia daripada penyusuan. Maksud dia diorang datang jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ni Aisyah dah tua lah. Dah tua. Dan diorang datang jumpa Aisyah, tanya berkenaan dengan ibadat-ibadat. Dan di sini kita tahu bahawa Nabi SAW, isteri-isteri baginda, mereka dahulu menjadi rujukan para sahabat dan para tabi'in untuk mengetahui hukum hakam. Isteri-isteri Nabi tak keluar berdakwah kepada khalayak ramai. Tak pergi kat masjid. Tapi orang ramai akan datang ke rumah bertanya hukum hakam. Di sini datang ke kisah ni, anak kepada Abdurrahman bin Auf, dia kata, aku telah masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha, aku dan saudaranya daripada penyusuan. So dia ada mahram lah kat situ sekali. Fasa'alaha an ghusl Nabi sallallahu alaihi wasallam minal janabati. Lalu dia, itu saudara dia daripada penyusuan tu, tanya kepada Aisyah mengenai mandi Nabi SAW daripada janabah. Mana mandi daripada junub, hadas besar. Maka fada'at bi ina'in qadra sa'i faghtasalat. Maka Aisyah telah minta kepada pembantu dia satu bekas sekadar satu sok, satu gantang. Ini 4 cupak. 4 ini satu sok. So, bekas itu muat untuk satu sok bagi air. Okey. Dia kata faghtasalat, maka Aisyah pun mandi di balik tabir. Tabir ada. So diorang nampak bayang-bayang dia ambil air untuk mandi. Wa bainana wa bainaha sitrun, di antara kami dan Aisyah ada tabir. So diorang nampak movement yang Aisyah tunjukkan, tapi di antara mereka ada tabir. Dan ini adalah mahram dia. So diorang tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha macam mana mandi Nabi daripada junub. Okey. Fa afraqat ala ra'siha thalathan, maka Aisyah tuangkan ke atas kepalanya 3 kali cedukan. Maksudnya dia ambil satu, tuangkan daripada bekas tu, tuangkan satu, dan ratakan, 2 ratakan, 3 ratakan. Yep. Kemudian dia barulah diratakan pada badan-badan dia yang lain. Air itu diambil, ratakan pada seluruh badan dia yang lain. Kepala dibasuh 3 kali. Dia ambil 3 cedukan dan rub off kepala dia dengan air tersebut. Dia kata apa? Wa kana azwajun nabi ya'khudna min ru'usihinna hatta takuna kaul wafrati. Lalu dia kata dahulunya isteri-isteri Nabi SAW lepas Nabi wafat, ketika Nabi hidup rambut mereka panjang. Lepas Nabi wafat, dia buat rambut macam budak tu. Ni wafrah. Rambut sampai pangkal telinga. Panggil apa? Apa benda? Tahu ada orang ada kalimah dia orang. Tapi tu wafrah lah. Mana rambut tu panjang dia sampai situ je. Dia orang lepas Nabi wafat, mereka tidak memanjangkan rambut mereka. Ini balik pada asal, memanjangkan rambut tadi untuk berhias bagi suami. So bila suami dah tak ada, dia tak botak. Botak tidak. Tapi diorang pendekkan rambut diorang, tidak lagi memanjang-manjang mengurai-ngurai.
Tak ada. Pasal dia tak ada dah siapa dia nak impress kan. Ketika suami hidup, dia buat macam tu rambut diorang. Tapi bila suami Rasulullah wafat, diorang pendekkan rambut diorang sampai jadi macam tu. Macam tu. Macam budak tu. Tu Goyang-goyang kepala sikit Aisyah. Goyang kepala. Rambut macam tu. Okay. Jadi Aisyah ambil itu dan dia goyang lah. Lepas kemudian badan dia basuh. Dia nak tunjukkan yang cuma dalam hadis ni, yang tunjukkan adalah bekas air yang digunakan oleh Aisyah untuk mandi wajib hanyalah sekadar cukup untuk 4 mud. Dan dia tuangkan, dia ratakan air tersebut kepada kepala dia. Itu saja yang dipakai oleh dia. Dan badan kemudian dia kepada seluruh badan. Ini kita kata petunjuk kepada bila pasal persoalan yang ditanyakan oleh saudara Aisyah daripada penyusuan itu adalah tunjukkan atau dia nak tahu tentang mandi Nabi daripada junub. So bila dapat ditunjukkan. Okay, baik. Kalau mandi, kalau seorang perempuan, kalau mandi tu mandi junub, maka dia tak perlu buka sanggul. Sanggul dia, siput ke apa benda dia ada tak payah buka. Dia cuma ambil 3 cedokan air, urut-urut saja dalam kepala dia. Tapi kalau dia mandi haid, dia kena buka. Sebab haid sebulan sekali. Junub, kalau orang tu bersuami mungkin berkali-kali. So kalau nak sekejap pakai, kejap tanggal, menyusahkan. So Nabi SAW suruh cuma ratakan. Dan bahkan memang bila dahulu Abdullah bin Amr bin As, dia keluarkan fatwa. Dia kata wanita mesti buka sanggul bila mandi. Wajib. Mandi junub. Bukan mandi haid, mandi junub. Lalu Aisyah jawab, ajaibnya Abdullah Ibn Amr, kenapa tak suruh perempuan botak saja? Dia kata itu. Dahulunya aku mandi dengan Nabi SAW dan Nabi kata cukup dari aku ambil 3 cedokan. Aku cedok ke atas kepala aku dan ratakan dan tak buka pun sanggul. Tak buka ikatan rambut. So jadi bila mandi junub lain. Mandi haid lain. Kalau haid sebulan sekali ya kena buka. Kena rungkaikan. Adapun kalau junub memadai 3 cedokan dan rata-ratakan air tersebut kepada kepala. Dah cukup. Macam itulah. Macam tu. Ambil air tadi sampai rata-ratakan. Kemudian bawa badan lain. Tunjuk depan ni kan korang kata seksi pula kan. Ambil air tu dan ratakan. Ambil air tu dan ratakan. That's the way mandi pada zaman berkenaan. Zaman kita dah buka mandi gitu kan. Buka air gitu. Itu lain. Tak sama. Dan kita kat sini bukan tajuk ulang balik. Bukan masalah air tak cukup. Nabi kata pada Sa'id Waqqas, apa membazir ini? Bila Sa'ad kata takkan daripada wuduk ada membazir? Nabi kata ya, sekalipun engkau di sebelah sungai yang mengalir. Itu tunjukkan bahawa cara ambil tadi boleh menjadi membazir. Cara kita kat Malaysia ni majoriti membazir. Di tanah Arab saya perasan kalau satu masjid kan, dia buat kepala pili, bawah kepala pili itu dia letak besi bulat, ada mangkuk. Mangkuk tu diikatlah dekat situ supaya tak buat lari. Jadi cuma dia buka paip tu, air penuh, dia orang ambil uduk dalam tu. Orang akan ambil uduk dalam bekas tu. Cedok kan, sampai habis. Kalau tak kita buka kan air tu jatuh. Kita ambil air jatuh. Kita sekian air jatuh, bazir. Pembaziran banyak. Saya tak ingat pada orang kata berapa minit ni kita buat tu, menyamai setengah baldi kot. Kita ambil wuduk tu, style buka paip macam tu. Kita sebenarnya dah bazirkan setengah baldi air. Ketika kita wuduk tu, setengah baldi air tak ada kaitan. Pergi macam tu je. Kerana kalau buka besar lagi dahsyat. 1 baldi air. Dia ambil wuduk sekali kan. Tapi bazir air 1 baldi. Ini realiti yang banyak orang kita tak perasan. Okay, baik.